Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara kesan maksiat kepada diri kita adalah wahsyah. Ini adalah kesan maksiat yang ketiga, yakni kesan directly kepada hati kita. Ya. Wahsyah ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah rasa resah, sunyi, tak tenteram dengan perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Mukmin yang hidup hatinya, itu adalah normal. Itu adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau dia tak normal, dia rasa bersalah, dia hilang rasa bersalah tersebut, rasa malu dah hilang. Itu menunjukkan hati dia dah mati. Ya, na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa mengenai hati orang beriman? Ya, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah tersebut, tenang tenteramlah hati manusia. Ya, itu asal orang beriman lah. Orang beriman ni, kalau mereka mengingati Allah, hati dia akan tenteram. Okey. Tetapi kalau dia berbuat maksiat, orang beriman akan rasa resah, tak sedap hati bila terbuat maksiat tersebut. Ya, itu normal. Itu satu nikmat kepada Allah kepada kita, bahawa Allah masih memberi peluang untuk kita untuk sedar bertaubat kepadanya. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu fa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam badan kita ni ada satu daging. Okey, kalau daging tu baik, baiklah seluruh tubuh badan. Kalau daging tu buruk, buruklah seluruh tubuh badan. Maka ketahuilah ia adalah hati. Jadi tuan-tuan sekalian, isu hati ni tuan-tuan sekalian, bila kita berbuat maksiat, dia akan memberi kesan kepada hati kita. Bagaimana dalam hadis-hadis sahih menunjukkan bahawa maksiat merupakan tumpukan-tumpukan hitam dalam hati. Bila kita buat banyak maksiat, maka tumpukan hitam tersebut akan menutup hati kita. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bissawab.